Syarat dia ialah mula-mula kita kena nyanyi lagu ni. Dengar ni. Dengar. Pinggai. Okey. Nyam tetap panjang. Nyam tetap panjang. Dia pergi dulu teman. Tempat nyam. Nyam lagi tempat nyam. Tempat nyam. Cuba awak tengok dekat belakang-belakang ni ada papan tanda harga. Ada situ RM10, sini RM1, dekat sini RM5. Ini semua barang-barang yang nenek jual. Tapi awak nak beli ni awak ada duit ke? Ada. Awak tak ada duit, macam mana awak nak beli barang dekat kedai nenek ni? Duduk. Okay. Nasib baiklah nenek ni baik hati. Nenek bawa duit tapi dengan syarat awak kena salam nenek dulu. Nenek kan dah tua. Duduk. Ya, jangan sengit. Nenek dah tukar suara sikit. Awak kena salam nenek dulu baru nenek bagi duit. Dalam ni ada duit. Ya, asyiklah duit kita tu duit betul-betul. Dalam ni ada duit. Tapi kalau siapa nak buka ni, kena salam nenek dulu. Siapa nak salam ni? Duduk. Kita mulakan dengan 5 tahun dulu lah. 5 tahun sini salam. Salam. Okay. Nak buka sampul yang mana? Tarik je. Koyak. Ambil. Dalam tu ada apa ke? Cuba buka. Awak dapat berapa ringgit dari nenek? Okey, duduk. Yang lain duduk. Duduk. Ni Jibril sini. Okey, yang lain duduk. Tengok Jibril dapat RM5 dari nenek. Maybe buku ini kan sampul ajaib nenek. Maybe dia ikut siapa yang perangai baik, mungkin dia dapat duit banyak. Siapa yang perangai sikit, mungkin dia dapat duit sikit. Cuba kita panggil 5 tahun dulu. Ni dulu, teacher mahu mulakan dengan voice dulu. Nenek mahu mulakan dengan voice dulu. Okey. Albert, salam. Okay, Albert mahu buka yang mana? Ikut sikit Albert. RM10. Yang lain duduk. Albert nak tunjuk ni. Albert jangan tunjuk lagi. Yang lain duduk. Duduk. Tak dengar cakap cikgu, tak dengar cakap nenek. Nanti nenek tak bagi duit. Albert dapat berapa duit? Albert ni berapa ringgit Albert? RM10. Pandai. RM10 boleh beli apa? Nanti kita tengok. Kita beli baju. Beli baju macam mana Farid tahu? Dalam tu nak tengok tadi. Okey, kita mulakan dengan Naila pula. Naila seorang je 5 tahun. Naila dengan ni, bangan. Okey, Dayan. Okey, cuba buka. Naila buka yang mana? Dayan buka yang mana? Cuba. Cabut je. Yang lain duduklah. Kenapa berdiri? Nanti teacher bagi awak pula. Nanti habis. Okey, duduk. Okey dah. Akhir Daya pun dapat RM10 juga. Okey, akhir Daya duduk. Banyaklah tu. Naila dapat berapa ringgit ni? Ni berapa ringgit? RM2. Kalau RM1 ada 2 jadi berapa ringgit? RM2. RM2. Naila dapat RM2. Okay. Seterusnya teacher duduk. Kita kira lah. Duduk diam dulu. Teacher buka mata. Siapa angkat tangan dulu dia yang salam dulu. 1, 2, 3. Saya. Arshan. Teacher panggil 2 orang lah. Arshan
lagi. Teacher nak kira. Dah saya. Sabar. Duduk. Sudah. Duduk. Kena. Duduk. Okey. Nyam ketupat. Nyam. Iman Dara sekali lagi. Nyam ketupat. Nyam. Baris. Okey, dah buka. Buka. Yelah, salah pandai aku salam ni. Mana? Bukan Iman Dara. Yelah. Iman Haura. Salam. Yang lain duduk. Pandai bangun. Wah, kawan-kawan tengok ni. Iman Haura dengan ni dua-dua dapat RM10. Dua-dua dapat duit banyak. Mungkin sebab dia orang baik kot. Saya pun baik. Yang lain tu cuma duduk diam-diam. Mana tahu dapat 100 ke? Saya baik. Kali tu ada saya baik. Rahsialah. Anak. Siapa lagi yang belum? Sini. Apa? Muazzah dengan Amsyar dah lah. Tu kasih. Nenek. Awak tengoklah nanti dekat situ ada kedai RM5, ada yang jual RM1. Nanti kita tengok. Duduk dulu. Nanti baru kita tengok. Berapa ringgit? Duduk. Ini kedai nenek kenapa dia tak beli? Okey, yang lain. Arfan duduk diam-diam. Okey, Arfan ni berapa ringgit Arfan? Duduk. Okey. Kasih berapa ringgit? Kasih pun 10. Kenapa ramai orang dapat RM10 ni? Okey. Yang lain duduk. Sekejap lagi kita nak beli-beli ni. Kalau tak duduk, teacher tak bagi beli. Barang-barang teacher. Barang-barang nenek. Barang-barang nenek. So, ini kan kedai nenek. Okey. Ni pula. Awak dengan... Duduk bantu. Ya. Salam. Kejap lagi. Salam nenek. Di hari raya kita kena salam-salam. Kenapa kita kena salam-salam? Hari raya. Kenapa kita kena salam-salam di hari raya? Pak Warul awak suka. Awak suka? Kenapa awak suka? Sebab hormat. Sebab bila kita salam orang kan, kita hormat orang, kita minta maaf. Kita kalau kita buat salam. Tanya, dia pun dapat RM10. Tapi Isha dapat RM5. Sama Mana je. Teacher nak tanya, mana lagi banyak? RM10 ke RM5? RM10. RM10. Saya bagi pisau. Siapa lagi belum? Saya. Okey, ni tiga-tiga ni bangun. Bangun tiga-tiga. Tiga. Balik kat dia nak beli sayur. Ni ambil dulu. Sekejap lagi teacher ajar sesuatu. Buat apa? Adalah. Boleh bagi tahu. RM10 bukannya boleh beli baju je. Dapat berapa? RM10 Kawan-kawan, tengok ya. Afia dapat berapa ringgit? RM5. Okey, Afia duduk. Awak dapat berapa ringgit? Okey. Tisha sama. Sama. Okey dah, yang lain duduk dulu. Duduk. Kalau tak duduk, teacher tak bagi guna duit tu. RM10 juga. Okey, duduk. Asnaf pula.
Okay, Arfan ada berapa ringgit? Okay, dengan RM2 tu Arfan boleh beli apa? Kari pak, berapa Arfan boleh beli kari pak berapa? 2, pandai. Cuba beli. Oh. Angkat dulu. Okay, siapa nak cuba? Saya. Nenek kira lah. Nenek si bokok 3. Saya. Siapa ya? Ni lah sokok dia lah. Okay. Hai. Ajam. Ajam. Ya, Muazzam. Okay, Muazzam ada berapa ringgit? RM10. Okay, Muazzam boleh beli apa? Muazzam boleh beli baju Melayu. Betul tak? Betul tak Muazzam boleh beli baju Melayu dengan RM10 ni? Sebab apa? Yang lain duduk. Okay, duduk. Sebab apa Muazzam boleh beli baju Melayu dengan RM10? Betul sebab duit dia cukup. Baju ni pun harga RM10. Okey, teacher nak tanya, boleh tak Muazzam guna RM10 ni nak beli ketupat? Tak boleh. Terlalu banyak. Tapi boleh kan? Boleh je kan? Dia RM10 kan besar. RM5 kecil boleh je dia beli RM5 dia dapat beli 2. Boleh juga dia nak beli kari pak dia nak beli ni pun boleh. Okey, teacher nak panggil seorang lagi lah. Saya. Sabar. Duduk. Teacher tahu ada yang berdiri. Kalau berdiri, teacher tak jadi. Duduk. Sit down. Duduk. Apple. Mana tahu je Apple pendek kat situ. Okay, Apple ada berapa ringgit? RM10 juga. Apple nak beli apa? Apple nak beli mercun. Oh, suka Apple tak? Boleh tak Apple beli mercun dengan RM10? Boleh. Sebab apa boleh? Cukup. Sebab cukup kan RM10 kan lagi banyak daripada RM5. Okay, Albert boleh beli 2 mercun dengan RM10 kan? Okay, Albert letak. Okay, pandai. Lagi siapa nak cuba raya? Duduk. Nyam ketupat, nyam. Kasih ada berapa ringgit juga? RM10 juga. Kasih nak beli apa? Baju raya. Kasih guna duit dia beli baju raya. Jadi habislah duit dia. Kan? Dah habis dah duit RM10 dia. Lagi tinggal apa? Ketupat je. Siapa nak beli ketupat? Okay, tak. Yang lain duduk. Teacher nak panggil ni lah. Ni, Naila panggil. Okay. Arfan duduk. Janganlah kacau kepala kawan. Okay. Naila. Okay, kawan-kawan. Teacher nak tanya. Naila boleh tak beli ketupat? Boleh. Naila ada berapa ringgit? Cuba tunjukkan kawan-kawan. Naila tunjukkan kawan-kawan. Naila ada berapa ringgit? Naila ada RM2 je. Boleh ke Allah cukup Naila tu duit? Okey, boleh ke Naila nak beli ketupat? Naila ada RM2 je. Tak boleh. Naila boleh beli kari pak je kan? Ni untuk duit RM5 je boleh beli. Duduk. Okay, dah ni duit siapa tadi?
Boleh beli. Ha? Awak nak curi kedai nenek? Mana boleh? Curi kan mati pesa. Mana boleh angkat. Penat nenek buka kedai awak curi je. Tu boleh tangkap. Mana ada boleh? Mana gambar ni? Aku lah boleh mana orang. Hai, yang lain duduk dulu. Nampak mek. Teacher nak bagi beg ni. Saya dah beli. Tony saya dah beli. Tony saya dah beli. Tony saya dah beli. Tony saya dah beli. Oh, Aslan. Ini tu Penela. Aslan. Apa? Cikgu Aslan ada RM2. Asal ada RM2 je. Memang asal ada RM2. Tapi mana boleh beli? Dia dapat ni. Taklah. Cikgu Aslan dapat RM2 tapi mana Awak tu? punya ambil yang ni lah sebab teacher tak jumpa gambar awak. Okey. Yang lain mana 5 tahun? 5 tahun mana 5 tahun? Saya ada duit. Beli RM2 dengan nak beli baju. Lepas tu habis muka dia gelap. Maksudnya tak ada. Dia tak ada panas. Kamu tak lagi? Ayah. Ni nah. Aisyah tak datang. Oh, awak kena tampal kat sini. Awak kena bendanya awak tampal kat sini. Jangan ambil. Dia tak Tak ada. datang. Ni tak datang. Aiman Hamid pun tak datang. Hei, sabar ya. Teacher nak bagi beg tangan seorang-seorang ni. Nak fikir lah. Upen. Tengok Upen lah. Upen. Baju haus lah. Masak. Sekejap ya. Teacher kalau Sama dunia kemudian Upen dan Upen baru masih dah kami sedang. Oi, aduh, cepat. Saya ada 2. Nak beli? Weh, Farel. Okey, duduk sini dulu. Yang ni pun sama, duduk sini dulu. Teacher nak terang dulu arahan. Terang. Okey, duduk dulu. Nenek dah bagi seorang satu beg tangan ni. Beg tangan ni nak buat apa? Letak barang tu. Ya, beg tangan ni teacher nak awak ikutlah. Awak ada RM5. Awak pergilah tengok barang apa RM5 yang awak boleh beli. Kalau awak ada RM1, awak pergilah tengok barang RM1 apa yang awak boleh beli. Macam tu, faham? Faham. Kalau awak ada duit RM10, boleh tak awak pergi tengok dekat meja RM5? Boleh. Boleh juga awak boleh ambil barang RM5 dua. Nanti teacher akan mulakan dengan kumpulan ni dulu. Kumpulan ni dulu akan pergi membeli belah. Saya dapat ni. Ya, lepas kumpulan dia selesai. Boleh beli. Beli 2. Ha? Boleh tak beli 2? RM5 boleh beli RM5 je lah. Awak nak beli dua apa? Betul. Mana boleh awak ada satu je RM5. Kalau awak ada dua RM5 boleh lah. Okey. Faham tak? Teacher suruh buat apa tadi? Suruh lekatkan barang dekat sini beg ni. Nanti teacher panggil kumpulan ni dulu. Dia pergi shopping. Lepas tu dia lekatkan dekat beg dia. Dia kena beli salah 3. Ya, 3 boleh, 2 boleh. Okey? Okey. Ya, kenapa? Buku hidup.
bayar dekat Apa tiket. nak kita? Lepas Ni ini. nenek tengah kerja kaunter ni. Nenek nak Boleh dua ni. Ni lagi. Nenek. RM5 boleh beli satu je. Yang RM1 tu kan kita tengok dekat meja lain. Cuba tengok kat meja lain. Yang lain duduk dulu. Meja ni je. Kita suruh meja ni je duduk. Tengok. Okey, duduk. Teacher nak tanya ni. Duduk. Kamu beli apa? Okey, ni Imam Belum. Yang belum beli lagi duduk. Duduk. Cikgu boleh ke beli baju perempuan? Tak boleh. Boleh lah kalau awak nak beli kat ibu awak ke kakak awak ke. RM5 kan boleh pergi tengok sana juga. Awak pun boleh pergi tengok meja belakang juga. RM1 boleh pergi dekat meja belakang lah. Kita nak tengok betul ke tidak? Okey, lain tengok depan ni. Teacher nak tunjuk. Okey, ini beg siapa ni? Beg siapa ni? Aduh, beg siapa ni? Kasih. Arfan duduk. Teacher tak nampak yang lain. Duduk. Okey, Kasih ada berapa ringgit tadi Kasih? Kasih ada RM10. Kasih beli baju RM10. Boleh tak? Boleh. Okey, nak Kasih bawa balik. RM10 teacher ambil dah. Masuk bank teacher. Okey, seterusnya Farid. Farid ada RM10. Faham. Tengok ni. Betul ke? Farid ada RM10 tapi dia beli 2 baju RM10. Dia beli 3 baju RM10. Mana boleh? Awak kena ada RM30. Awak ada RM10 je. Awak boleh. Ya, maksudnya Farid boleh beli satu je. Duduk. Teacher tak nampak kawan awak yang dekat belakang tu. Adua. Betul tak Farid buat ni Adua? Salah kan? Farid boleh beli satu je baju. Nak pergi letak. Sini duit Farid, teacher nak. Masuk bank. Okey, lagi siapa? Aslan beli apa Aslan? Aslan beli apa? Aslan pergi tengok sana. Aslan ke sini? Siapa suruh awak pergi tengok meja belakang? Boleh je. Tapi awak dah bayar, tak boleh. Kita tengok, kita tunggu. Ya, kita tunggu Aslan beli apa. Cepat-cepat. Ni apa kaunter tengah menunggu ni. Banyaknya. Tengok banyak duit cikgu. Tak. Dia ada satu. Dia boleh beli dulu. Boleh. Aslan dah belum? Okey, sini. Okey, kawan-kawan. Tengok ni, duduk. Duduk dulu, saya terang. Tengok ni, Aslan dia beli. Aslan beli kuih 2. Kuih tu satu RM1. Aslan ada RM2, dia beli 2. Betul tak? Betul. Okey, sini. Duit dah masuk duit. Okey. Meja ni jangan. Okey, meja tengah pula. Meja ni duduk. Yang sudah bayar dekat cikgu duduk. Mak boleh ke beli? Awak meja lain. Sini boleh, situ boleh. Sini boleh, situ boleh. Dah sudah duduk. Kita biar kawan-kawan awak pergi cari barang ni. Kita nak pergi shopping. Oh. Saya nak beli ni. Shopping. Hey, dia bukan siapa tu? Duduk.
Beratur. Siapa nak bayar kat kaunter, beratur dulu. Ya, siapa nak bayar dekat kaunter, beratur dulu. RM1 sayang. Okey, beratur. Siapa nak bayar, beratur dulu. Okey, bayar apa ni? Beli apa? Ni RM5 ni kan? Salah ni. Tak cukup ni. Ni meja RM5 ni. Dah bagi letak balik. Awak kena beli yang RM1 je. Naila. Pergi letak balik. Ai, duduk nanti Tisha bagi duit raya kat awak Tapi dah tak beli sabun pula. Oh, beli ikan. Ni beli apa? Ikan. Ikan dekat mana? Ah, betul. Boleh. Terima kasih. Ni. Boleh. Terima kasih. Ni beli apa? RM2 beli? Kuih. Okey, terima kasih. Ni beli apa? Baju sama RM1. Baik balik. Baik ambil.
selama 5 saat je teacher nak letak balik. Teacher nak test awak faham ke belum? Hai, siapa main cikgu punya tunggu? Tadi awak dapat RM10. Siapa duitnya teacher dah ambil? Berapa ringgit? Berapa ringgit tadi? Awak berapa ringgit tadi? Ini berapa ringgit? Ini berapa ringgit? RM2. Ya. Boleh bagi macam-macam. Itu boleh. Sana boleh. Nah, siapa lagi tak ada duit? Jangan buat macam tu. Boleh, Rena. Awak berapa ringgit tadi? RM2 kan? Saya bagi RM5 lah pula teacher try, okey? Tadi Hafizi berapa ringgit tadi? Tadi Hafizi dapat berapa ringgit? Hafizi dapat berapa ringgit tadi? Okey, dah. Sekarang okey, bangun pergi beli barang awak. Dah siap beli barang, beratur untuk bayar. Tu. Dah sudah boleh duduk. Beg ni ambil juga. Beli apa? RM2 kan? Tak ada bagi. Bagi Pak awak ada bagi. RM1, RM4. Lagi siapa nak bayar dekat nenek? RM5, RM10. Okey, betul. Ni RM1, RM2, RM5, RM7. Baki RM3. Tak cukup lah duit cikgu. Duit cikgu tak cukup RM3. Awak ambil RM5. Cikgu sedekah RM2. Semua ni RM8. Dia tak bagi duit dia. Patutlah. Dia curi ni, tak bagi balik duit dia. Okey, awak. Alah, saya punya gambar dah hilang. Bukan tu ni. Satu je. Ni. RM5. Pandai dah, betul. Nah, Aslan. Jangan baring. Teacher tak nak baring-baring. Ting ting ting.
mana? Dah, yang nak. Bag saya. Okey, semua dah bayar ke? Ya, habis kalau awak ambil duit nenek, habis dah duit nenek. Terima kasih. Okey, duit nenek. Okey, yang lain. Mana dah pulangkan benda? Ni tak nak baring-baring, duduk. Ih, tak malu lah nampak stranger dah. Lepas tu apa? Teacher nampak apa tu? Seluar, tak malu lah nampak seluar dalam dah. Okey, sebelum tu teacher nak panggil seorang wakil. Duduk diam-diam. Nak duit raya ke tak? Nak duduk elok. Okey, teacher kira 10 saat duduk dia elok. Tu. Lulus. Okey, nak duit raya ke? Kalau nak duit raya kena jawab soalan nenek dulu, okey? Okey, teacher nak mulakan dengan Adwa dulu. Okey, Adwa. Duit RM5 warna apa? Ada, Aina. Masukkan sendiri. Teacher tak sempat nak masukkan. Woi, sabar. Senyap dulu. Sapu tersenyum. Okey, duduk. Dah boleh pergi duduk. Okey. Teacher nak panggil Albert dulu. Albert. Duit RM10 dengan duit RM1. Mana lagi besar? Begini. RM10 dengan RM1. Mana lagi besar? Mana lagi banyak? RM10 ke RM1? RM1 lagi banyak daripada RM10? Betul? Betul ke kawan-kawan? RM10 lagi banyak ke RM1 lagi banyak? RM10 lagi banyak lah, Albert. Tahu RM10 warna apa? Duit RM10 warna apa? Duit RM10 warna apa? Biru? Betul ke duit RM10 warna biru? Albert, ni duit RM10, Albert. Warna apa ni, Albert? Merah, pandai. Yelah, dia kan 5 tahun. Duduk. Ni macam ni teacher tak bagi nanti. Okey. Nenek lupa dah. Okey, Muazzam. Soalan dia, Muazzam. Kalau ada RM10, boleh beli satu barang ke banyak barang? Banyak barang, pandai nak. Kalau pergi dekat kedai ni. Okey, teacher nak panggil ni pula, Aslan. Aslan bangun. Soalan dia mudah je, Aslan. Kalau ada RM1 dan RM1, jadi berapa ringgit? Ha? Lain je kan bagi tahu jawapan. Okey, kalau ada RM1 dan RM1, jadi berapa? 4. Ha? Jangan bagi tahu. RM3. Pandai. Okey, ni dah. Soalan ni susah sikit. Kalau ada ni apa? Farid. Kalau ada dua RM10, jadi berapa ringgit? RM10 tu ada dua. 10 dan 10 jadi berapa? Sarah? 10 tambah 10 berapa? 20 saja dia. Kunci susah sikit. RM20. 20. Asal 20? 10 tambah 10
banyak? RM1 dengan RM5. Mana lagi banyak? Hai.